Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan memulakan kita punya tugasan kumpulan yang kedua untuk subjek perancangan risiko dan takaful bagi kursus Syariah Islamik BIFC J3083 yang diketuai oleh Dr. Muhammad Faizuddin bin Muhammad Zuki. Baik, kita akan mulakan program bual bicara kita bagi subjek perancangan risiko dan takaful. Terlebih dahulu saya akan kenalkan diri saya. Nama saya Nurfata Maulad Mohamad. Baik, kepada semua penonton, terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan khas hari ini. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang program risiko dan takaful, di mana ia adalah suatu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Baik, dan dirikanlah solat serta menunaikan zakat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa harta bukan sekadar milik tetapi amanah. Perancangan kewangan Islam bukan hanya tentang menguruskan duit tetapi ianya tentang melindungi keluarga, masa depan dan memastikan kita hidup dalam keberkatan. Hari ini saya selaku moderator diikuti dengan Ustaz Amin, moderator kita yang kedua, dan ditemani oleh panel hebat kita Hamizah, diikuti oleh Bro Mursal dan juga Cut Mahfuza dan Sis Pari. Mereka semua akan sama-sama kita pada hari ini akan berkongsi berkaitan pandangan penuh isi kita. Okey, jadi mari kita mulakan kita punya topik. Kita juga akan lihat satu kajian kes menarik iaitu daripada kisah Ahmad sendiri, iaitu beliau merupakan seorang pengurus besar yang hidup di ibu kota iaitu Kuala Lumpur. Bagaimana hibah, wasiat dan takaful ini dapat melindungi keluarganya bila berlakunya musibah. Sebagai pembuka, mari kita renungkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nombor hadisnya 1419. Itu sedekah yang paling baik ialah ketika seseorang berada dalam keadaan sihat dan berharta. Dengan semangat itu, mari kita mulakan bual bicara kita. Jadi, saya akan tujukan kepada Fatihah berkenaan apakah pengenalan dan amanah untuk topik kita ini. Dipersilakan, Fatihah. Terima kasih kepada saudara Amin. Okey, saya akan sambung berkaitan pengenalan dan amanah. Di sini kita akan kongsikan di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 43 di mana dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Rancangan kewangan Islam bukan sekadar kira duit masuk dan duit keluar sahaja. Ia amanah besar untuk jaga keluarga, masa depan dan harta yang Allah pinjamkan. Kalau kita lalai, keluarga boleh terjejas. Tapi kalau ikut syariah, kita dapat keberkatan dan hidup lebih tenang. Rancangan ini macam payung. Bila hujan turun, payung itulah yang selamatkan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sedekah yang paling baik ialah ketika seseorang berada dalam keadaan sihat dan berharta. Hadis Bukhari. Terima Kembali kasih kepada kepada saudara Amin. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Fatihah selaku moderator kita pada hari ini. Jadi, untuk kita akan masuk kepada topik di mana iaitu bagaimana kita memahami risiko. Okey. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di mana risiko hidup memang tak boleh kita lari, seperti sakit, hilang kerja ataupun kemalangan, semua itu merupakan satu ujian. Kalau kita tidak bersedia, keluarga akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau ada perancangan, kita akan lebih tenang. Macam kita pakai tali pinggang keledar, sebab kita pakai bukan sebab nak accident, tapi sebab kita bersedia kalau apa kejadian yang akan berlaku. Okey, kita ambil contoh dari hadis Rasulullah SAW. Orang yang jujur akan bersama para nabi, orang benar dan para syuhada. Hadis Tirmizi nombor 2346. Okey. Seterusnya kita akan Terima menceritakan. kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amin. Kita akan pergi kepada saudari Hamizah pula. Apa itu takaful, saudara Hamizah? Okey, terima kasih kepada saudari Fatihah. Okey, saya Hamiza akan menerangkan berkenaan tentang apa itu takaful.
Okay, Allah SWT berfirman ayat Al-Hujurat ayat 9, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Okey, takaful ni adalah insurans halal berasaskan tolong-menolong. Okey, bila seseorang ditimpa musibah, yang lain akan bantu. Okey, takaful ni dia tak ada riba, tak ada penindasan, semua adil. Bayangkan macam kumpulan kawan-kawan setuju bantu bila ada susah. Itulah semangat takaful. Okey, bila bayar caruman, sebenarnya kita bantu orang lain juga. Okey, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis Tirmizi. Okey, terima kasih kepada saudara Hamiza atas penerangan apa Okey, itu sama-sama. takaful. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada Bro Musal. Bolehkah anda menerangkan apa itu hibah dan wasiat? Dipersilakan. Terima kasih para moderator, saudara Amin dan juga saudari Fatihah. Bila kita bercakap perkenalan takaful, kita pasti tak lari mendengar perkataan hibah dan juga wasiat. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151, yakni terjemahannya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kamu takut miskin. Layannya, hibah ialah pemberian semasa hidup, wasiat pula selepas meninggal dunia. Namun, kedua-dua penting untuk elak pergaduhan dalam keluarga. Hibah memastikan pasangan dapat harta dengan segera. Wasiat pula pastikan anak-anak dapat bahagian mereka sama adil, sama rata. Kalau tak buat, mungkin keluarga bergaduh, berpecah belah. Dengan hibah dan wasiat, hubungan kekeluargaan kekal harmoni dan terjamin. Ya, Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu ialah yang memberi nafkah kepada keluarganya. Hadis Muslim. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada saudara Musal. Baik, terima kasih Cik Fatihah. Untuk income protection gap, suka saya keluarkan daripada salah satu ayat daripada Al-Quran di mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 di mana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di mana ramai rakyat Malaysia mempunyai tidak mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM1,000 setiap bulan maaf RM1,000 kerana untuk kecemasan. Bayangkan kalau kereta rosak ataupun anak sakit secara tiba-tiba, di manakah mereka mendapatkan dana jika mereka tiada dana kecemasan. Jadi, perlindungan kewangan bukanlah satu pilihan tetapi ialah satu keperluan. Kalau kita buat sedikit, lama-lama ia akan menjadi satu benteng besar untuk keluarga. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang dilakukan secara sedikit tetapi konsisten. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih kepada saudari Mahfuza atas penerangan berkenaan income protection gap. Okey, seterusnya kita pergi ke saudari Farimala berkenaan kepentingan sosial. Okey, dipersilakan. Terima kasih moderator Amin. Mengenai topik kepentingan sosial ni, dia sesuai dengan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 9 ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi takaful bukan saja membantu individu tapi juga masyarakat. Hibah buat waris cepat dapat harta, manakala wasiat pastikan semuanya berlaku adil. Jadi bila keluarga tu kuat, masyarakat pun kukuh. Perancangan ini bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk semua orang. Ia macam rantai, bila satu kuat, semua jadi kukuh. Jadi sebagaimana hadis Nabi Muhammad, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis Tirmizi nombor 3895. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudari Sis Farimala atas perkongsian berkaitan kepentingan sosial tadi. Baik, kita Terima akan kasih. pergi kepada kajian kes Ahmad. Okey. Baik, di sini saya akan ulaskan yang pertama di mana Allah berfirman dalam surah Al-Talaq, iaitu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan keperluannya. Okey, di mana
Ahmad merupakan seorang pengurus bergaji besar, tetapi kalau meninggal awal, keluarganya perlukan perlindungan berjuta ringgit. Tanpa perancangan, gaya hidup jatuh mendadak. Dengan takaful, hibah dan wasiat, keluarganya terjamin, tidak terabai, maruah tetap terpelihara. Okey, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu ialah yang memberi nafkah kepada keluarganya. Hadis Muslim nombor 1829. Kita pergi kepada saudara Ustaz Amin. Terima kasih kepada saudari Teha. Okey, berkenaan dengan kajian kes Ahmad, di mana sebenarnya Ahmad ada membuat hibah untuk isterinya supaya dapat duit segera bila berlakunya musibah. Pentingnya sebab kos sara hidup kini semakin tinggi dan anak-anaknya pula masih kecil. Hibah jadi benteng awal sebelum dilakukan secara faraid. Bukti kasih sayang seorang suami. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur akan bersama para nabi, orang benar dan para syuhada. Okey, jadi seterusnya saya serahkan kepada saudari Hamizah. Okey, terima kasih kepada saudara Amin. Okey. Ahmad juga dia ada menyediakan wasiat untuk anak-anak dia. Okey, dengan wasiat pembagian harta lebih jelas dan adil. Ia elak pertelingkahan keluarga, jaga keharmonian dan pastikan anak-anak tidak rasa terpinggir. Okey, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis Tirmizi. Okey, seterusnya kita boleh pergi kepada saudara Mursal. Terima kasih saudari Hamizah. Gabungan hibah, wasiat dan takaful buat keluarga. Ahmad menjadikan keluarganya lebih tenang setelah ketiadaan Ahmad. Mereka tak perlu risau akan hutang, kos-kos pendidikan ataupun kos-kos gaya hidup masing-masing. Semua sudah dirancang. Inilah foresight dalam Islam. Fikir jauh ke depan demi kesejahteraan keluarga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu ialah yang memberi nafkah kepada keluarganya. Hadis Muslim. Terima kasih. Okay, seterusnya kita pergi ke saudari Mahfuzah. Maaf, saudari Mahfuzah, boleh buka mic? Maaf ya. Okey. Berdasarkan daripada kajian kes Ahmad, beliau telah menunjukkan bahawa betapa pentingnya perancangan kewangan diambil secara lebih awal. Tanpa hibah, wasiat dan takaful, keluarga mudah jatuh miskin walaupun bergaji besar. Dengan perancangan, mereka kekal stabil, anak-anak terus belajar dan isteri juga tidak terbeban. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Okey, baik. Terima kasih saudari Mahfuzah. Baik, kita akan pergi kepada penutup. Okay, di mana kita telah pun ke peringkat yang terakhir lah, di mana sesi untuk menutup. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung rancangan Bual Bicara malam ini. Sepanjang perbincangan, kita telah mendengar pandangan panel hebat tentang perancangan risiko dan takut. Sebab wasiat serta kepentingan menjaga amanah serta menurut syariah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, di mana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbaik. Surah Al-Baqarah ayat 105. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan melindungi keluarga dan masyarakat adalah satu bentuk kebaikan yang Allah cintai. Sebagai penutup, izinkan saya hidup ini sama bayar. Harta dijaga jadi bekalan, kasih keluarga kekal selamanya. Kita pergi kepada Ustaz Amin. Okay, terima kasih kepada moderator kita, saudari Teha. Okay, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Dalam perancangan kewangan Islam bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi ia adalah benteng kasih sayang, amanah dan tanggungjawab. Dengan adanya takaful, hibah dan wasiat, kita bukan sahaja melindungi keluarga daripada kesusahan, tetapi juga meninggalkan legasi yang indah untuk generasi yang akan datang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayat daripada Bukhari,
iaitu amalan yang paling dicintai Allah ialah yang dilakukan secara konsisten walau sedikit. Jadi saya akhiri dengan beberapa rangka pantun. Bunga dedap di atas para anak merbah di dalam rimba. Budi yang baik kita pelihara jadi bekalan sepanjang usia. Harta dunia jangan terleka, amanah Allah wajib dijaga. Hibah wasiat benteng keluarga, takaful jadi payung sejahtera. Sekian dari kami, terima kasih kerana bersama sepanjang rancangan ini. Semoga ilmu yang dikongsi memberi manfaat kepada semua. Okey, saya ingin menutup dan mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.